قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kita masih lagi dalam maqalat Ahlussunnah wal Jamaah yang dihimpunkan ataupun yang disenaraikan oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullah ta'ala dalam awal ataupun muqaddimah Al-Ibanah, di mana beliau menyebutkan seterusnya pada perkara yang ke-40 ataupun sebelum itu tentang iman qaul wa amal. Kemudian disebutkan wa yusallimu riwayat as-sahihah an Rasul sallallahu alaihi wasallam allati rawaha thiqatu adlan an adlin hatta tantahi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu lagi kaedah Ahlussunnah wal Jamaah, bahawa kita beriman dengan hadis-hadis yang sahih tanpa kita memilih ataupun mengadakan syarat-syarat yang tidak ada kaitan dengan hadis. Ya, maknanya mesti nak kena sesuai dengan teori ini, teori itu. Itu tidak ada kaitan. Ya, karena teori bukan sesuatu yang bersifat qat'i, bersifat pasti. Yang menjadi iktibar ialah jikalau berlaku percanggahan antara benda yang pasti dengan benda yang pasti. Itu mesti ada something wrong pada judgement kita yang kita perlu lihat. Jadi masalah golongan ahli kalam ialah mereka mewujudkan pelbagai teori-teori tentang alam. Ya, kemudian teori itu akan digunakan pakai untuk menilai hadis ataupun bahkan Al-Quran dan Karim sendiri dari segi tafsiran dan dalalahnya. So apa yang bersesuaian itu yang akan diterima, apa yang tidak sesuai ditakwilkan ataupun diubah supaya boleh ngam dengan teori yang mereka wujudkan. Dan ini tidak tepat. Ini adalah langkah yang tidak tepat. Kemudian dia kata wa nudinu bihubbi salaf alladhina ikhtarahum Allah azza wa jalla li suhbati nabiyhi alaihi salam wa nuthni alaihim kama athna Allah alaihim wa natawallahum ajma'in. Ini masuk bab satu lagi, namanya babul imamah was sahabah, bab tentang kepimpinan dan kedudukan sahabat. So kata Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari wa nudinu bihubbis salaf, dan kita beragama, beraqidah, beriman dengan mencintai as-salaf. Siapakah as-salaf? As-sahabah radhiyallahu anhum. Sebab dia kata iaitulah mereka yang Allah Azza wa Jalla telah pilih untuk menjadi sahabat teman Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memuji mereka sebagaimana Allah memuji mereka, dan kita memberikan kesetiaan kepada mereka. Jadi ini adalah prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang membezakannya dengan aliran-aliran Rawafid dan Tasyayyu'ah yang mempunyai mauqif yang berbeza, di mana mereka menganggap para sahabat radhiyallahu ta'ala alaihim ajma'in berlaku penyelewengan ataupun berlaku bahkan sampai ke tahap menuduh majoriti sahabat ini murtad, na'udzubillah min dzalik. So ini bercanggah dengan syarak, kerana Allah Subhanahu wa taala telah memuji para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita untuk kita berpegang dan mengikut jalan as-salaf. Nabi kata, ya, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Jadi ini adalah jelas
menunjukkan bahawa para sahabat adalah generasi yang terbaik, ya, generasi yang dipuji oleh Allah dan Rasul, ya. Maka tidak mungkin, dan kalau mereka ini berpaling tadah daripada agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak adalah agama Allah Ta'ala. Nabi kata ketika perang Badar, Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabah la tu'badu fil ard. Ya Allah, kalau Engkau kalahkan kami hari ini, Engkau bagi sahabat-sahabat aku kalah, Engkau tidak disembah lagi di bumi ini. Kerana mereka lah trust agama Allah Ta'ala, kan? Jadi kalau kata sahabat ni lepas Nabi wafat mereka telah khianat, bahkan sampai ke tahap ada riwayat-riwayat dalam kitab Syiah yang menuduh sahabat membunuh Nabi SAW. Misalnya Biharul Anwar, kan? Seperti ini tuduhan yang cukup dusta, kan? Tuduhan yang begitu dahsyat. Dan kalau itulah keadaannya, tidak ada lagi agama. Sebab itu dia berkata, dibanding Yahudi dengan Nasrani, kalau kita tanya kepada Yahudi, siapakah generasi yang terbaik dalam kalangan umat kamu? Dia berkata, tentulah generasi yang bersahabat dengan Nabi Musa. Kalau tanya Nasara, dia menjawab Hawariyun. Tanya orang Syiah, siapa generasi yang paling jahat dalam umat kamu? Dia berkata sahabat Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik. Yang maknanya kita boleh buat anggaran begitu. Bayangkan kalau ada orang cakap macam tu, maksudnya tak logik lah, tak logik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji mereka dan menyuruh kita mengikut jejak langkah mereka. Dan Nabi juga berpesan supaya kita berpegang teguh dengan sunnah Khulafa' Ar-Rasyidin seperti yang akan datang sekarang. Itulah dia kata, وَنَقُولُ إِنَّ الْإِمَامَ الْفَاضِلَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبو بكر الصديق رضوان الله عليه، وأن الله عز الدين وأظهره على مرتدين، وقدمه المسلمون بالإمامة كما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة، وسموه بأجمعهم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini masalah imamah. Siapakah pemimpin umat Islam yang menjadi khalifah, yang Nabi kata khilafatun ala minhajin nubuwah, mereka ini yang meneruskan manhaj kenabian dalam umat Muhammad setelah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana pemerintahan mereka dianggap sebagai praktikal tulen agama Allah Ta'ala dan boleh dijadikan hujjah dan dijadikan teladan bahawa Islam telah pun menunjukkan contoh kepimpinan kepada manusia dan mempraktikkannya dan berjaya. Siapakah mereka? Iaitulah Al-Khulafa' Ar-Rasyidun yang Nabi sebutkan, fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyin min ba'di, 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur. Dan Nabi kata, al-khilafatu ba'di 30 sana, 30 tahun. Khilafah 'ala minhajin nubuwah. Thumma yu'tillahu mulkahu man yasha'. Kemudian Allah beri kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki. Siapakah mereka ini? Itulah pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq selama 2 tahun, kan? Kemudian Umar bin Al-Khattab perintah 10 tahun, Uthman 12 tahun. Jadi berapa dah? 24, kan? Tambah genap dengan Ali bin Abi Thalib, cukup. Baki lagi 6 tahun. Ali 6 tahun, kan? Ada beberapa bulan tu diisi dengan khilafah Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu sebelum berlakunya Amul Jamaah di bawah pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Jadi sebab itu dia kata, dan kita beriktikad imam yang utama dan termasuk dalam makna ini adalah sahabat yang paling afdal.
Sehingga Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah yang pertama dan dia adalah sahabat yang pertama yang Allah Ta'ala telah pilih untuk menjadi sahabat Nabi daripada dia kecil sebelum jadi Nabi sampai hari baginda wafat, dan tak pernah beragam dengan Nabi SAW. Orang pertama yang masuk Islam tanpa ragu-ragu dan teragak-agak, kerana dia kenal kawan dia daripada kecil, kan? Dan bahawa sesungguhnya Allah telah memuliakan dengannya agama dan menegakkannya ke atas golongan murtad. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ. Ayat ini memuji Abu Bakar As-Siddiq, kerana dialah yang memerangi golongan murtad itu. Barang siapa yang murtad daripada kalangan kamu daripada agama Allah, maka Allah akan datangkan golongan yang mereka mencintai Allah, Allah mencintai mereka. Yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin, yang lunak dengan orang beriman, tegas dan bengis dengan orang kafir. So ini adalah, dan kita tahu dalam sejarah Islam yang memerangi golongan murtadin ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan telah didahulukan oleh para sahabat sebagai pemimpin tanpa khilaf. Mereka bersepakat, walaupun pada awal itu orang Ansar nak lantik Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu menjadi pemerintah. Tapi bila Abu Bakar kata, bukankah kamu dengar macam aku dengar Nabi kata al-a'immatu min Quraisy, maka Sa'ad boleh setuju dan menunjukkan bahawa berlaku ijma' para sahabat setelah mereka berbincang, sebagaimana Nabi mendahulukan Abu Bakar untuk menjadi imam salat, ya? Nabi tak bagi orang lain ganti Nabi masa akhir hayat dia untuk jadi imam salat melainkan Abu Bakar. Bahkan Nabi minta supaya dibawa pen dan kertas, pena dan kertas untuk tulis. Tetapi kemudian Nabi kata, ya Allah wal mu'minuna illa Abu Bakr. Allah enggan, demikian juga orang mukmin enggan untuk melantik pemimpin selepas aku, kecuali Abu Bakar. Jadi Allah bagi jaminan bahawa pemerintahan Bakar itu, wahai Muhammad, kau tak perlu tulis, aku jamin dia pasti berlaku. Dan mereka namakan dia Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gelaran Abu Bakar ialah Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang digelarkan sebagai Amirul Mukminin, ya. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di Masjid Kufah telah berkhutbah dan berkata, afdalu hadhihi al-ummah ataupun khairu hadhihi al-ummah ba'da nabiyha Abu Bakr thumma Umar. Yang paling afdal dalam kalangan umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Dan ini Ali cakap kepada ramai orang di Masjid Jami' Kufah, di hadiratil khilafah, di ibu negara Islam ketika itu, ya, selaku khalifah. Dan tidak ada sahabat yang hadir diingkar perkataannya. So dia adalah ijma', kan? Ijma' bahawa yang afdal Abu Bakar bin Umar. Lepas tu kata Ibn Umar, kunna, kami dahulu pada zaman Nabi SAW, fi ahli Nabi SAW, la na'dilu bi Abi Bakrin ahadan. Kami tak pernah membandingkan, menyamakan sesiapa pun dengan Abu Bakar, ya. Tak ada siapa yang kami setarakan dia. Thumma Umar, thumma Uthman, kemudian Umar, kemudian Uthman, ya. Jadi itu adalah keafdalan mereka. Dan Umar bin Al-Khattab menjadi khalifah dengan wasiat setelah dipersetujui secara syura daripada khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Thumma Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian Uthman bin Affan, setelah ketika mana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ditikam dan dalam keadaan nazak,
beliau telah mewasiatkan supaya baqi al-asharah al-mubasysyirin bil jannah, iaitulah Talhah bin Ubaidillah, Abdul Rahman bin Auf, Az-Zubair bin Awam yang akan datang sekali. Nama-nama mereka ini, apa nama, Sa'id bin Zaid, apa nama, Uthman dengan Ali radhiyallahu anhu. Mereka ini untuk bermesyuarat dan memilih siapa dalam kalangan mereka yang layak jadi khalifah. Dan of course Sa'id bin Zaid, Umar kecualikan sebab family. Dan Umar dia punya prinsip tidak mewariskan kerajaan kepada family, dan dia suruh Ibnu Umar hadir ke hay'ati ta'zir, ini sebagai mana kata apa, condolence. Untuk konsol dia, itu saja. Tapi dia tak berhak dapat khilafah. Dan disebabkan Ibnu Umar ini begitu redha dia tak dapat khilafah dan dia tak tayin khilafah, Allah Ta'ala anugerahkan kepada keturunan dia khilafah, iaitulah Umar bin Abdul Aziz. Sebab itu Imam Mahdi nanti datang daripada keturunan Hasan, sebab Hasan redha untuk turun daripada khilafah serah ke Muawiyah, kan? Jadi Tuhan ganti dengan cicit piut ke belakang, itulah Al-Mahdi. Naam. Wa anna alladhina qataluhu zulman wa 'udwana, dan bahawa yang membunuhnya, yakni membunuh Uthman, membunuhnya secara zalim dan melampaui batas. Jadi kita beriktikad bahawa al-imamul haq wal jama'ah huwa Uthman. Ketika berlakunya awal fitnah, Nabi SAW telah Nabi naik ke salah satu daripada qutub min aqamil Madinah, satu tembok-tembok benteng-benteng yang dibina oleh orang Yahudi di Madinah. Madinah dulu dia ada banyak benteng-benteng, sekarang tak banyak, intinya ada puing-puing dekat belah kubur tu ada tembok ataupun bekas tinggalan tembok Ka'ab ibn al-Ashraf. Jadi dulu Madinah tu banyak bangunan tinggi-tinggi, kan. Jadi Nabi naik, Nabi kata, aku melihat tempat turunnya fitnah di celah-celah rumah kamu seperti turunnya hujan. Jadi fitnah ni Nabi kata macam air hujan turun di Madinah. Air hujan ni dia kekal ke tak? Tak kekal, itu dia mengalir ke tempat lain, kan? Jadi itu yang berlaku. Apa nama, Nabi SAW satu hari Nabi duduk dalam kebun. Abu Musa Asy'ari pergi, dia kata hari ni aku nak jadi guard Nabi. Jadi dia pun jaga pintu kebun. Nabi duduk dekat kebun, dekat perigi. Datang Abu Bakar, dia kata bagi dia masuk, idzan lahu bidukhul wa basyirhu bil jannah, dan berilah dia khabar gembira dengan syurga. Datang pula Umar, cakap benda yang sama. Datang Uthman, Nabi kata idzan lahu bidukhul wa basyirhu bil jannati ala balwa tusibah, bagi dia masuk dan beri dia khabar gembira ganjaran syurga atas satu musibah yang akan menimpanya nanti. Dia maknanya Nabi dah bagi tahu dia bahawa ini adalah ujian yang Allah Ta'ala akan timpakan kepada dia. Dan apa yang berlaku pada zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ialah kerana fitnah dalaman. Kita kata fitnah dalaman, ujian daripada Allah Ta'ala kepada umat ini. Apabila umat Islam hidup dalam keadaan, buat pertama kalinya hidup dalam keadaan mewah. Nabi kata al-badhaqatu minal iman. Hidup susah, maksudnya kadang-kadang kita kena ingat kena kita dengan hidup susah supaya kita tidak terlalu leka. Jadi bila dah terlalu senang masa itu, maka berlakulah ketidakpuasan hati terhadap pembahagian harta, daulah harta kerajaan, dan musuh mengambil kesempatan menimbulkan menghasut. Dan Uthman bin Affan bersih daripada segala tuduhan-tuduhan
yang dibuat oleh golongan pemberontak. Dan kemudian dia kata thumma Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kerana Ali telah dibaiat di Madinah oleh sahabat yang ada di Madinah, kerana Uthman dibunuh pada bulan Zulhijjah, di hujung bulan Zulhijjah masuk ke Muharram. Jadi banyak sahabat yang pergi haji, ya. Dan tidak banyak sahabat yang ada di Madinah, ya. Maka mana yang ada mengambil langkah, dan tentu sekali tidak ada lagi calon yang lebih layak setelah Uthman melainkan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. فهؤلاء الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافتهم خلافة النبوة. Inilah dia khilafah nubuwah, ya. Dan mereka adalah awal 12 orang khalifah yang disebutkan dalam hadis, ya. Jadi Nabi SAW kata Islam ini akan sentiasa teguh hatta yaliya 12 khalifah, dan ketika dipimpin, sehingga dipimpin oleh 12 orang khalifah, al-imam 12, 12 imam, 12 ahli sunnah wal jamaah. Bermula dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan Umar bin Uthman bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, dan seterusnya khulafa Bani Umayyah, yang mana mereka ini adalah imam 12 yang disebut dalam hadis. Karena mereka lah yang menjadi khalifah. Adapun imam 12 Syiah yang jadi khalifah hanya 2, itulah Ali dengan Al-Hasan. Dan Al-Hasan laisa lahu min al-amri syai', karena dia jadi khalifah sekejap saja, dan orang Syam bai'at Muawiyah, orang Kufah bai'at Al-Hasan, dan dia akhirnya tanazul hanya beberapa bulan saja, dan tidak disepakati dan tidak berlaku pada masa dia memerintah itu sebarang jihad dan futuhat, ya. Adapun Muawiyah, ya, Muawiyah jadi khalifah hampir 20 tahun, ya. Pada masanya berlaku pemodenan yang begitu hebat pada kerajaan Islam dan futuhat, ya. Kemudian Abdul Malik bin Marwan, ya, Abdul Malik bin Marwan selaku bapa pemodenan umat Islam, yang telah membuat banyak sistem-sistem pos, ya, sistem duit cetak dinar dengan dirham, ya. Lepas tu sistem pentadbiran, sistem keuangan. Dan kemudian Al-Walid ibn Abdul Malik, ini zaman Pax Islam mana, kan? 10 tahun memerintah, tidak ada khawarij, tidak ada pemberontak, hanya jihad, kan? Dari Cina sampai ke Andalus, dan khalifah kerja dia hari-hari baca Quran saja, tenang. Kan? 3 hari sekali khatam, 3 hari sekali khatam. Zaman dia tenang. Tak ada khawarij, tak ada, kan? Satu-satunya khalifah dalam Islam yang zaman dia tak ada khawarij. Dan tak ada juga buah, tak ada siapa memberontak, tak ada siapa, kan? Nak dibanding Al-Walid ibn Abdul Malik dengan Ja'far Al-Baqir radhiyallahu anhu, dengan Musa Al-Kadhim radhiyallahu anhu, tentulah Al-Walid lebih layak digelar sebagai salah seorang imam 12 yang Nabi sebut, kan? Sebab ini jelas zaman dia begitu hebat, umat Islam berjaya menakluki Andalus. Kemudian Qutaibah bin Muslim sampai ke Cina dan berjaya mencukur rambut anak Maharaja Cina dan memijak tanah singgah sana Maharaja Cina, kan? Maksudnya hebatlah.
Islam sampai ke hujung dunia. Cina tu jauh hujung dunia kan. Kalau apa nama Uqbah bin Al-Walid sanggup seberang laut ke daripada Maghribi ke seberang itu, tentu Islam sampai Amerika awal lagi kan. Cuma dia masuk laut dengan kuda dia kata, kalau aku tahu dia lepas laut ni ada tanah lagi, aku pergi. Tapi saya tak tahu ni kan. Tapi ialah Islam sampai awal juga. Bila Andalus jatuh, umat Islam lari pergi ke Amerika, lari daripada kekejaman Isabel itu yang lepas tu apa, Christopher tu dia penculikan orang Islam, bunuh kan. Jadi itu kita kata khalifah-khalifah yang sebenarnya. Dan Ahli Sunnah wal Jamaah tidak ada khilaf tersebut tadi. Yang paling afdal lepas Nabi Abu Bakar bin Umar. Kemudian berlaku beberapa perbezaan pandangan siapakah yang paling afdal selepas itu antara Uthman dengan Ali. Tetapi yang telah istiqrar, yang telah stabil pandangan Ahli Sunnah ialah tartibuhum fil khilafah, tartibuhum fil fadilah ka tartibihim fil khilafah. Tertib mereka dalam keafdalan sama macam tertib mereka dalam khilafah, seperti yang dinaskan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa nashhadu bil jannati lil 'asharati alladhina shahida lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha. Kemudian kita bersaksi juga dengan syurga bagi 10 orang yang telah Nabi sebutkan. Nabi kata 'asharatun fil jannah, An-Nabi fil jannah, wa Abu Bakr fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair bin Awam fil jannah, wa Abdul Rahman bin Auf fil jannah, wa Sa'ad bin Malik fil jannah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Lepas tu Nabi sebut wa Abu Ubaidah, dan rawi hadis itu adalah Sa'id bin Zaid. Dia kata, kalau aku nak, aku sebut yang ke-10. Betul orang tanya dia, siapa sebut lah? Dia kata, tak mau sebut lah. Dia kata, siapa sebut lah? Dia kata, Nabi kata, Sa'id bin Zaid fil jannah. Dia lah. Kan, Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Jadi ini adalah 10 orang yang Nabi sebut secara serentak. Jadi mereka ini adalah afdalus sahabati ala al-itlaq, yang paling utama, sahabat paling afdal. Dan banyak lagi sahabat lain Nabi sebut secara persendirian, macam Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu. Nabi dengar tapak kaki dia dalam syurga. Dan Nabi sebut tentang Qais bin Syammas, Nabi sebut tentang Hatib bin Abi Balta'ah. Dan bila dia hantar surat dekat orang musyrikin Mekah, kata Nabi nak main ke Mekah. Lepas tu apa? Hamba sahaya kepada khadam kepada Hatib ni, dia kata, ya Rasulullah, halaka Hatib dakhala an-nar. Habislah Hatib masuk neraka buat macam ni. Nabi kata, kadzabta bal huwa fil jannah, dalam syurga. Kan? Jadi itu ada individu-individu yang terpisah-terpisah, kan? Tapi ini yang serentak Nabi sebut. Dan Abu Bakar, Umar, Uthman, ini ada tambahan khusus pula untuk mereka yang kita sebut tadi. Wa natawalla sa'ira ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nakuffu amma shajara bainahum. Dan kita memberikan kesetiaan, wala, kepada semua baki sahabat Rasulullah. Bukan dia saja, semua. Tidak ada berpewat, tidak ada beza, tidak ada yang pilih kasih, pilih bulu. Semua sahabat Nabi kita cinta, kita sayang, dan kita mengiktiraf mereka sebagai afdalul khairun nas qarni. Macam Nabi kata, mereka adalah khairul qurun. Dan kita mengekang diri, menahan diri daripada bercakap tentang perselisihan yang berlaku, tentang perancangan perang sipil ni. Sikap Ahli Sunnah wal Jamaah, kita tidak mewar-warnyakan kepada orang.
kita tak jadikan dia sebagai bedtime story untuk anak-anak kita macam wasyah. Kan? Kita cerita yang baik-baik, cerita fadilat, manaqib. Nabi puji Abu Bakar sebab apa, puji Ali sebab apa, puji Uthman, Nabi puji Talhah, Nabi puji Zubair bin Awam. Pasal dia pun semua Nabi sebut fil jannah. Kan? Takkan Nabi tak terima. Kan? Dan Nabi tahu apa yang jadi. Kan? Jadi itu adalah jelas sekali. Satu Ammar bin Yasir masa perang Jamal, kan dia kata, inna hadha zawjatu nabiyyikum fil jannah. Dia kata betul, Aisyah ni isteri Nabi kamu dalam syurga, tidak dalam neraka. Tetapi hari ini Allah nak uji kamu. Kamu nak taat Nabi ke nak taat kat dia? Kan? Maksudnya tidak ada syak. Sahabat tak pernah syak yang Aisyah adalah ummul mukminin dan dia adalah isteri Nabi dalam syurga. Walaupun berlaku apa yang berlaku, kerana itu fitnah yang bukan mereka punca, orang lain punca, orang munafiqun. Wa nadinu Allah bi anna al-a'immah al-arba'ah khulafa'un rashidun mahdiyun fudala la yuwazihim fil fadli ghairuhum. Dan kita beriman kepada Allah, kita beragama kepada Allah, kita beriman dan percaya ataupun nadinullah, kita beriman dengan Allah dengan cara kita mengiktiraf imam yang empat ini adalah khulafa rasyid Nabi sebut dalam hadis. Dan mereka inilah tidak ada siapa pun yang boleh sama dengan mereka dari segi fadilah. Bahkan seorang sahabat Nabi yang paling rendah sekalipun, Nabi kata, la tasubbu ashabi fa inna ahadakum law anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Jangan kamu cela sahabat-sahabatku, kerana seseorang kamu jikalau mensedekahkan walaupun sebesar gunung Uhud emas, takkan sama ganjarannya dengan satu cupak, bahkan setengah cupak. Ini dalam Bukhari. Dalam Muslim ada sebab urut hadis ini yang menjelaskan kepada kita konteksnya. Berlaku Khalid bin Al-Walid bergaduh dengan Abdul Rahman bin Auf. Jadi Khalid ada sedikit cakap kasar. Nabi kata la tasubbu ashabi. So kata Ibn Abil Aiz, hadis ini adalah perbandingan fadilat antara sahabat yang masuk Islam sebelum Hudaybiyah dengan yang masuk Islam selepas Hudaybiyah. So kita tak ada apa, habuk pun tak ada. So jangan perasan, hadis ni bukan perbandingan sahabat dengan kita. Ini perbandingan sahabat hak masuk Islam sebelum Hudaybiyah dengan sahabat hak masuk Islam lepas Hudaybiyah. Bayangkan kalau itu sama-sama sahabat. So Ibn Abi kata kita ni tak ada nilai langsung, kan? Tak ada banding langsung, kan? Jadi siapa kita? Tabi'in pun tak ada banding dengan sahabat, kan? Dari segi fadilat memanglah ada tabi'in yang lebih alim daripada sahabat. Sebahagian sahabat, betul, bukan sahabat, bukan semua ulama, kan? Tapi sahabat, fadilat, kan? Fadilat tak sama. Fadilat benda lain, alim benda lain, kan? Wa nusaddiqu bi jami' ar-riwayat allati yuthbitu ahlu an-naqli. Okey, ni sampai dekat ni habis cerita pasal sahabat, habis cerita pasal imamah, pasal imamah dulu ni sahabat, masalah sahabat. Jadi di sini adalah usul ahli sunnah wal jamaah yang membezakan kita dengan kelompok Rafidah yang mencela, yang mencaci para sahabat radhiyallahu anhum. Dan ini adalah usul agama, usuluddin. Kerana kalau kita tolak sahabat, kita hilang ijma'. Dan ijma' adalah usul yang ketiga daripada usul agama, yang dengannya kita dapat tahu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tak mungkin boleh dapat Al-Quran, hadis dan tafsirannya melainkan dengan perantaraan sahabat. Kita nak baca Quran pun
Sahabat yang ajar. Tak mana nak panjang, tak mana nak pendek, tak mana nak dengung, tak mana nak ikhfa. Ini daripada mulut mereka, kan? Kerana mereka yang dengar Nabi baca, kan? Macam mana Nabi dengung, macam mana Nabi panjang, macam mana Nabi idgham, macam mana Nabi iqlaq, macam mana Nabi ikhfa, kan? Macam mana mak lazim, macam mana Nabi sebut. Semua ini sahabat tiru bulat-bulat, sebiji-sebiji. Dan dia sampaikan Quran macam tu kepada tabi'in. Dan tabi'in baca macam tu kepada tabi'in. Sampailah kita hari ini. Nah, dengan kepelbagaian qiraat yang ada secara mutawatir. Itu bacaan. Kita tengok orang Syiah macam mana, kan? Saya tak sahabat, kan? Takti. Ialah yang pandai-pandai lah, tapi majoriti yang ulama-ulama dia besar-besar. Kan? Tak kenal langsung. Kan? Tapi Syiah Arab pun jadi Parsi bila baca Quran juga. Betul lah, kata itu yang pelik tu. Dia jadi macam tu, kan? Tuhan bagi kat mereka macam tu pasal. Ya, betul lah tu. Kan? Pasal mereka tak ada ulama yang mereka iktiraf. Kan? Apatah lagi tafsir, kan? Jadi tafsiran perlu, kan? Sebab itu ada tabi'in datang jumpa Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata sa'i tak wajib. Allah Ta'ala kata inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajja al-baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima. Tuhan kata tak salah untuk kamu berulang alik di antara Safa dan Marwah. Tak salah, tak wajib, kan? Aisyah kata bukan macam tu. Bukan macam tu yang kamu faham, tak betul. Ayat ni turun sebab dulu orang Ansar, kan, mereka ada berhala. Jadi mereka beda. Mereka kata tawaf untuk Allah, sa'i untuk berhala. Dia bahagi, kan? Jadi Tuhan nak bagi tahu sa'i ni Tuhan juga yang suruh. Berhala tu hampa juga sendirilah pandai-pandai minta apa, kan? Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Syiar Allah Ta'ala juga, hak Allah Ta'ala juga. Jadi kamu jangan segan, jangan risau untuk sa'i, kan? Jadi dan Nabi suruh sa'i, wajib. Sa'i adalah rukun haji dan rukun umrah. Siapa tak sa'i Safa Marwah tak sah haji dia dan juga umrah dia. Contoh, maknanya tanpa sahabat kita nak faham Quran. Kita tak tahu background ayat tu turun pasal apa, apa cerita di sebalik itu, dan Al-Quran tu bercakap dengan bahasa mereka, bahasa Arab yang mereka bercakap hari-hari. Bukan bahasa Arab kita, bukan bahasa Arab orang Saudi lah, bukan bahasa Arab orang Mesir sekarang, bukan bahasa Arab orang Yaman lah, kan? Bahasa Arab yang dicakap oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala alaihim ajma'in. Jadi sebab itu dia menjadi usul aqidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian musannif rahimahullah ta'ala masuk sedikit tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kata wa nusaddiqu bi jami'ir riwayat allati yuthbitu ahlu an-naqli من النزول إلى السماء الدنيا وأن الرب عز وجل يقول هل من سائل هل من مستغفر وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قاله أهل الزيغ والتضليل. Ini berkenaan dengan hadis nuzul. Dia kata dan kami membenarkan, kita ahli sunnah ni membenarkan semua riwayat yang disabitkan oleh ahli hadis. Dan ahli hadis yang tahu hadis itu sahih ke tidak, kan? Janganlah kita tanya ahli kalam hadis itu sahih. Ahli kalam tak ada khibrah, kan? Ahli kalam bidang mereka adalah ilmu tabi'iyat, ilmu sains, kan? Bukannya ilmu hadis, kan?
Jadi nak tahu hadis itu sahih ke tidak, kena tanya ahli dia. Kan? Jadi bila tanya bukan ahli, memanglah dia tak tahu. Dia tak yakin. Kan? Sebab metodologi ilmu mereka tak sama. Mereka tak hidup dengan hadis macam ahli hadis hidup dengan hadis. Kan? Ahli hadis ni mereka hidup dengan hadis sampai mereka boleh ada zauq, ada rasa. Lepas tu Ibn Taymiyah kata, yang boleh mentarjih dengan ilham dan kasyaf ni siapa? Ahli fiqh. Bukannya ahli ibadah, bukan ahli tasawuf. Ahli tasawuf dia boleh tarjih dengan ilham dan kasyaf dari segi contoh, kalau dia berlaku zahmah antara dua ibadat, mana satu dia dahulukan, itu bolehlah. Tapi dari segi hukum, kan, maksudnya kalau seorang fuqaha dia cari hukum istinbat hukum sampai ke tahap dia tak dapat nak fikir, jadi dia mungkin perlukan kepada istikharah dan akan datang ilham dan kasyaf. Kan, macam Ibn Taymiyah ada satu masalah faraid dia tak ada selesai kan. Itu dia mimpi Nabi nampak kat dia, kan gini. Kan? So ilham dan zauq ahli fiqh lebih benar dalam hukum, sebab mereka yang duk bermain dengan hukum. Kan? Dan mereka yang tahu sebab bila hukum. Kan? Berbanding dengan ahli ibadah. Kan? Jadi sama juga ahli hadis. Mereka yang duk bermain dengan hadis. So bila zauq mereka terhadap hadis lebih benar. Atau orang tanya Ibn Ma'in, macam mana kata hadis ni sahih atau tak sahih? Hadis yang ada illah. Kan hadis illah ni kita tahu perawi dia imam-imam fiqh semua. Kalau imam ni katalah dia ada 100,000 hadis yang riwayat, takkan semua 100,000 tu sahih kata? Mesti dia ada silap lah sikit-sikit. Kan? Jadi orang tanya macam mana hantar dia silap? Kan? Pasal hak ni pula, mereka pula ahli hadis, mereka tak boleh nak hambak. Mereka hambak je, orang tanya hadis ni tak sahih. Tak sahih kata. Oh, orang pun, tak sahih. Macam mana tahu tak sahih? Dia kata, aku tahu kan. Nak hambak orang tak pergi. Dia kata, macam hampa pergi dekat tukang duit, Seraya Rifah. Kan? Kalau dia pegang dirham dengan dinar tu, dia pegang, dia tahu ini dirham ni maghshush. Maghshush maksudnya ada campur logam. Macam mana dia tahu? Dia bukan timbang, dia pun dia pegang kan? Pegang tak tahu. Dia pegang dia tahu. Pasal dia duk main duit setiap hari. Kan? Macam bankers lah kan? Bankers dia tahu kita duk pegang duit tu polangan palsu lama dah. Orang bank tu cari sikit dengan jam ni dia tahu palsu. Pasal dia duk pegang duit setiap hari. Kan? Tengok Ustaz Zahri masak nasi. Kan? Mungkin ada suka-suka. Sama dengan jemput sedap. Kita lah dengan suka dengan apa semua tak sedap pun. Kan? Macam kawan biasa masak, tukang masak, chef kan, dia mana ada suka-suka. Dia tengok pun dia tahu sedap tak sedap, cukup tak cukup, garam gula. Kan? Pasal dah biasa. Itu maksud ahli hadis ni, dia dah rapat dengan hadis. Itu dia ahli hadis. Kan? Itu maksud ahli hadis. Kan? Jadi apa riwayat yang mereka kata sabit, sahih, kita kena akui. Apatah lagi bila mereka ijma', mereka bersepakat dan mutawatir di sisi mereka. Iaitulah apa dia? Hadis tentang turunnya Tuhan ke langit yang paling hampir dengan bumi, dan bahawa Allah Ta'ala kata bila dia turun pada 1/3 malam yang akhir, hal min sa'ilin fa'u'tiyah, hal min mustaghfirin fa'aghfirlah. Dan hadis ini hadis mutawatir, ya, telah sabit dengan pelbagai jalan dan sanad yang banyak sekali bahawa Nabi SAW menyebutkannya. Jadi tidak ada keraguan lagi di sisi ahli sunnah wal jamaah bahawa ini adalah benar dan hak dan nyata. Dan of course Imam Abu Hasan Syari mengisbatkan, tapi dengan cara tidak mengisbatkan tajaddud, dengan menafikan harakah.
ونقول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين وما كان في معناه. Dan kita kata pada perkara yang kita berlaku khilaf, maksudnya apa yang kita khilaf, kita rujuk kepada siapa? Dia kata rujuk kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah dan ijma' kaum muslimin dan yang semakna dengannya, yakni qiyas. Ini adalah usul hukum. Usul hukum tak kira lah hukum tu hukum akidah ke, hukum fiqh ke, hukum akhlak ke. Semua dia Quran, sunnah, ijma' dan qiyas pada apa yang semakna dengannya. Mesti tidak berlari daripada itu. Kan? ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا ولا نقول على الله ما لا نعلم. Dan kita tidak mengada-adakan dalam agama Allah ini benda yang dia tak izinkan untuk kita, dan kita tidak boleh berkata tentang Allah apa yang kita tidak tahu. Untuk bercakap tentang Allah, sifat Allah, mesti ada nas, ada dalil. Tak boleh kita memandai-mandai berdasarkan tekaan dan telahan kita. Kan? Dia kaji pasal manusia, kononnya nak cari asal usul manusia. Kan? Dia kata manusia ni sebenarnya berevolusi daripada sekian. Maksudnya apa? Dia mengisbatkan kepada Allah sifat bahawa Tuhan mencipta Adam dengan proses evolution. Ya. So ini sudah bercakap tentang Tuhan fi ma la na'lam. At-taqawul 'ala Allah. Allah tak habaq. Allah habaq kata dia cipta Adam daripada tanah. Kan? Macam mana dia cipta tanah? Dia habaq langsung dengan tangan dia. Lepas tu dia tiup roh. Fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Tuhan cerita detail pasal Adam ni manusia. Dan Al-Quran center cerita dia adalah manusia. Kita ni center dalam Quran. Kita duduk di tengah. Jadi Quran tidak akan mengabaikan apa-apa sisi yang manusia kena tahu pasal diri dia, melainkan Quran cakap. Especially yang benda yang dia tak boleh capai dengan dirinya sendiri. Jadi ini taqawul 'ala Allah. Contoh, setengah orang dia tak sedar. Dan sama juga bila kita membuat satu hukum, kita kata sunat buat amalan sekian. Contoh, bila kita kata sunat buat amalan sekian, ini makna apa? Kita kata Tuhan suruh. Kata Tuhan tak suruh, lain. Kita sudah tipu. Sebab itu Ibn Qayyim bagi nama kepada orang yang bagi fatwa ni, apa nama dia? Al-Muwaqqi'un Ar-Rabbil Alamin. Mereka yang menandatangan bagi pihak Tuhan, BP Tuhan. Dia dahsyat. Kan? Jadi sebelum nak keluar hukum, ingat, aku ni nak keluar hukum ni hukum Tuhan, bukan hukum aku. Kan? Kalau nak cerita pasal agama, pasal benda ni halal, haram, wajib, sunat, makruh, ini hukum Tuhan, bukan hukum kita. Kan? Jadi kena hati-hati. Dan Rasul kata, "Wala nabtadi'u fi dinillahi ma lam ya'zan lana." Maksud apa? Bid'ah membawa maksud dalamnya dusta atas nama Tuhan. Dan bid'ah itu apa yang menyelisihi sunnah, iaitu menyelisihi Al-Quran, sunnah dan ijma'. Macam kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, al-muhdatsatu darban. Benda baru ni ada dua jenis. Dan fama wafaqa فيه الكتاب والسنة والإجماع فهو سنة حسنة. وما خالف الكتاب والسنة والإجماع هو بدعة ضلالة.
Ataupun dalam lafaz yang lain dia kata al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua. Ini benda baru ada dua jenis. Sama ada benda baru itu sesuai dengan Quran dan Sunnah atau tak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Apa benda yang datang lepas zaman Nabi SAW, kita kena pastikan sesuai dengan Quran dan Sunnah. Sebab lepas Nabi wafat sampai zaman ni, kita ada banyak benda-benda baru yang tidak ada nas dalam Quran dan Sunnah, betul tak? Kan? Jadi para ulama kena berijtihad, dan mereka mesti pastikan ijtihad mereka itu selari dengan garis panduan yang telah Nabi tetapkan. Kalau tidak, mereka melakukan kesalahan yang besar. Mereka menisbahkan kepada agama Allah Ta'ala benda yang bukan daripada agama. Macam Imam Malik kata, man ibtada'a bid'atan wa za'ama annaha hasanah faqad za'ama wa ra'aha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa yang buat bid'ah lalu dia kata hasanah, maka dia telah menuduh Nabi khianat dalam risalah dan tugasnya sebagai rasul di sana. Dan Ibn Umar kata, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Semua bid'ah itu menyesatkan walaupun semua orang kata baik. Kan? Semua orang kata baik. Tapi kalau tidak bercanggah dengan Quran dan Sunnah, maka dia adalah benda yang baik walaupun dia adalah bid'ah. Tapi bid'ah yang baik, macam kata Umar bin Khattab tentang salat tarawih yang dia buat, ni'matul bid'atu hadhihi. Sebab Umar dia ubah sikit tarawih daripada apa yang biasa Nabi buat. Yang pertama, dia awalkan kepada awal waktu. Macam kita sekarang lah, Pai Isyak atau Sembilan Tarawih. Nabi tak pernah Sembilan Tarawih itu. Nabi Sembilan Tarawih waktu tahajud, kan? Sebab itu dia kata, lepas tu dia kata, walladzina yanamuna anha khairun mimman yaqumunahu. Yang tidur untuk bangkit awal malam lebih baik daripada yang sekarang. Tapi kemudian of course lah, kemudian dia sudah menjadi syiar umat Islam dalam bulan Ramadan. Sebab itu Imam Ahmad kata, siapa yang salat dengan iman di awal waktu lebih baik. Ya. Walaupun pada asalnya orang kata memanglah itu di zaman yang orang memang rajin bangkit tahajud. Zaman dah kalau pergi habaq dekat orang, sebenarnya pakai dah. Kita yang membuat bid'ah dalam agama Tuhan, kan? Zaman lah ni kalau siapa pergi bagi fatwa, semayang seorang-seorang tengah malam lebih baik daripada jemaah di masjid tarawih, memang dia lah di bid'ah paling besar lagi. Kan? Dan disyaki boleh dituduh dari Syiah juga kalau macam tu. Seolah-olah macam ada orang buat tarawih. Kan? Kecuali kalau dia bagi fatwa tu dekat geng-geng yang memang tahajud lah, yang qari apa semua kan. Tu dalam mazhab Syafi'i dia ada perincian dia, kan? Siapa yang boleh untuk tidak hadir jemaah tarawih itu, kan? Mestilah dia hafiz di kitabillah. Itu dia memang orang yang qaimun bil lail, kan? Dan tidak menyebabkan masjid jadi kosong. Jangan jadi fitnah, kan? Jadi itu kita kena tengok, kan? Bid'ah ni kalau dia tidak selari dengan nas, dia akan menjadi dhalalah. Nabi kata, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Dan Nabi kata, man ahdatsa fi amrina hadha ma laysa fihi fa huwa radd. Siapa yang mereka-reka dalam agama kami ini yang tiada asal daripadanya atau padanya, maka dia ditolak, tak diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi ini kita kena pastikan sumber hukum itu tepat. Sebab itu bid'ah yang bersifat hakikiyah ini jelas ianya dhalalah. Bid'ah hakikiyah, bid'ah yang jelas-jelas bercanggah dengan Quran dan Sunnah, kan? Kita baru bercerai ke, kan? Akidah-akidah yang menyimpang, akidah Syiah, akidah Khawarij,
Yang jelas bercanggah dengan nas. Kan? Bid'ah idhafiyah perlu diperhatikan. Kadang-kadang dia tidak menyelisihi sunnah, kadang-kadang dia menjadi zari'ah kepada bid'ah yang hakiki, maka dia patut dihalang. Dan kadang-kadang dalil tidak kuat, maka dihubungkan dia dengan bid'ah hakiki. Kan? Maksud itu kena tengok. Nah, wa naqulu inna Allah azza wa jalla yaji'u yawmal qiyamati kama qala wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan kita berkata sesungguhnya Allah azza wa jalla datang pada hari kiamat seperti mana yang dia sebutkan dalam surah Al-Fajr, dan telah datanglah Tuhanmu dan malaikat dalam keadaan baris-baris. Wa inna Allah azza wa jalla yaqrubu min ibadihi kaifa sya'. Dan Allah mendekat kepada hamba-Nya sebagaimana yang dia kehendaki. Kama qala ta'ala wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Wa kama qala subhanahu thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Walaupun ayat yang pertama makna yang lebih dekat ialah malaikat, sebab Tuhan pun nahnu. Tapi ayat yang kedua ini datang dalam tafsiran merujuk kepada Nabi SAW pada malam Mi'raj, dekat dengan Tuhan. Sejarak dua anak panah atau lebih dekat. Ini dalam sebahagian tafsiran mengatakan ini adalah Nabi dekat dengan Tuhan. So, orang boleh dekat dengan Tuhan. Dan Nabi kata aqrabu ma yakunu al-'abdu bainahu wa bain rabbih wa huwa sajid. Ketika dia sujud. Macam mana dekat Allah Ta'ala, tapi ruh mendekat dengan Tuhan ketika sujud. Yang khusyuk lah. Yang tak khusyuk, dekat dengan kapet je lah. Yang khusyuk lah kan. Dan bila Tuhan turun ke langit dunia satu 3 malam, Tuhan dekat dengan kita. Tuhan dekat dengan kita. Dan macam mana turun, itu kita tidak tahu. Tidak ada kaifiat yang sama. Kita tak boleh nak tafsirkan turun tu macam mana. Dan semua sifat-sifat Tuhan ni bila kaif, tanpa kita persoalkan macam mana cara. Dan kita tak boleh nak ukur dengan alam yang ada. Macam mana dia kata Malaysia ni siang, sana malam. Kan? Kita kata masa adalah relatif. Kan? Ahli kalam duk bincang pasal masa pun tak habis sampai lah. Kan? Apa itu masa? Kan? Sekarang orang dah jumpa dalam, tak tahu jumpa tapi teori lah kan. Orang kata apa? Negative time dalam kuantum. Kan? Itu dalam alam makhluk. Kan? Tak boleh nak ukur. Kan? Tiba-tiba kita nak bercerita pasal Tuhan. Nabi sebut malam tu untuk engkau pakai tahajud, bukan untuk engkau sibuk Tuhan turun macam mana. Kan? Nabi dah nampak kata 1/3 malam tu kau untuk Tuhan. Kan pasal Nabi kata Tuhan laisa 'inda rabbikum lailun wa nahar. Tuhan kamu tak ada malam, tak ada siang. Kan? So malam siang tu untuk kita, kau untuk Tuhan. Kan? Ukuran masa tu untuk kita, pasal kita yang hidup dalam masa. Tuhan dia tak ada terikat dengan masa, tak ada terikat dengan tempat. Kan? Tempat dengan makna alam dia lah, langit dengan bumi ni. Kan? Jadi jangan duduk fikir tentang Tuhan, fikir tentang kita ni. Kan? Dengar hadis tu sepatutnya kita pun bersungguh-sungguh lah nak tahajud, bangkit subuh awal dan mayang witir 1 rakaat pun jadilah. Kan? Waktu sahab, waktu mustajab doa sebelum Tuhan naik balik ke atas. Kan? Dan jangan berfikir macam mana, fikir macam mana nak ibadat. Itu penting. Jangan fikir macam mana ma'bud tu, yang disembah tu. Nabi kata tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Fikir tentang makhluk Tuhan, jangan fikir tentang Tuhan. Tentang makhluk Allah, jangan fikir tentang Allah. Jadi makhluk Allah kita ni, macam mana aku nak mempertingkatkan tahajud. Itu poinnya. Macam mana nak khusyuk dalam sujud, macam mana nak menambahkan kualiti bacaan Al-Quran, nak tingkat. Itu maksudnya.
Kan? Tak ada kaitan dengan berfikir tentang Tuhan. Itu salah. Sebab hadis-hadis akidah bersifat praktikal. Masalahnya ialah apabila golongan ahli kalam melihat akidah itu adalah doktrin yang bersifat teoretikal. Dan kerana dalam akidah Nasara, Tuhan ni bersifat teori tentang kepercayaan hati sahaja. Sedangkan kita, akidah kita adalah iman, namanya iman. Dan iman qaulun wa amal. Dia bersifat praktikal. So apa pun hadis yang Nabi cerita pasal Allah, pasal sifat Allah, dia adalah praktikal. Ada amalan yang dituntut. Yang itu yang kita nak kena fokus. Bukan cerita pasal nak cari Tuhan tu macam mana. Kan? So ini kesalahan yang cukup nyata dalam berinteraksi dengan nas sifat. Kan? Anda ingat really yang masa program Nabi dengan Syekh Ali Ahlabi di Madinah, Syekh sentuh masalah. Kan? Maksudnya even orang Salafi pun dah tak faham lah konsep sebenar. Kan? Maksudnya beriman dengan nama dan sifat Allah Ta'ala itu ialah asasnya, kesannya kepada kita sebagai makhluk, dari sudut ta'abud, dari sudut perhambaan diri kepada Allah. Bukan untuk kita mempersoalkannya secara pertikaian dengan bertanya-tanya bagaimana. So kalau metodologi itulah salah, menimbulkan persoalan-persoalan yang tak sepatutnya. Kan? Dia datang orang tanya, macam mana Tuhan turun 1-3 malam? Malam tak sama. Tak sepatutnya ditanya. 1-3 malam tu bukan untuk Tuhan, untuk engkau bagi tahajud. Kan? So dia silap pergi letak hadis. Hadis tu Nabi tuju dekat dia. Kan? Tapi dia duk pergi cerita pasal Tuhan. Tak betul Tak betul lah kan. Nabi kata tidak ada orang yang sedekah, melainkan sedekah tu jatuh ke tangan Tuhan dahulu sebelum ke tangan orang yang terima. Dia dah fikir tangan Tuhan macam mana. Kita kata hadis tu suruh engkau sedekah. Bukan suruh kau fikir tangan Tuhan macam mana. Dengar hadis tu, seluk poket, cari duit, buat tabung masjid. Kau betul kan? Dia fikir tangan Tuhan macam mana Tuhan ambil sedekah dia. Apa benda ni? Kan? Macam korban juga Tuhan kata la yanalullah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bukan sampai ke Tuhan daging darah dia, tapi takwa yang sampai ke Tuhan. Kan? Memanglah daging tu Tuhan suruh bagi sedekah. Syukur, sembelih supaya sembelih apa? Sembelih hubbud dunia daripada hati. Itu poinnya. Itu yang disuruh sembelih itu. Sembelih jiwa kita, sembelih hawa nafsu. Kan? Membunuh diri. Itu maksud membunuh diri di sini. Jadi bila kita sembelih lembu satu harga 3,000, kan? 6,000, kita tak jamak berikan sikit. Kan? Bagi sedekah ke orang. Kan? Itulah pengorbanan yang dahsyat. Kumpul duit daripada awal itu nak korban kan. Orang betul last minute ada korban naik pula, tambah lagi duit. Lepas tu dapat banyak mana? Memang kau daging tu kau untuk kita makan. Nabi pun kalau Nabi ambil bahagian hak orang tak mau. Kalau Nabi ambil organ dalam orang tak makan. Orang tak mau kan. Darah tinggi kan. Nabi ambil tu, maksudnya bahagian yang orang tak suka Nabi ambil kat Nabi. Yang orang makan daging sedap tu, batang pinang, teringong, nangis tu bagi orang. Ni tak, dia korban dia pesan batang pinang saya punya. Tak jadi. Tak aci lah. Kan? Tak tercapai lah maksud korban tu. Kan? Korban tu mana ringong nangis, batang pinang, selesai, pakai miskin. Kan? Saya main nak tulang-tulang keras juga ada dah. Kan? Apa betul? Bawa korban semua, bawa nama korban. Bawa korban apa sahaja. Kan? Bukan semua korban macam hang tua tu. Kan? Korban untuk Tuhan. Kan?
Korban harta kan? Kalau yang ni pun tak sanggup, macam mana? Kan? Macam mana nak pergi korban nyawa? Tak sanggup kan? Jadi ini kita kata maksud kita beriman dengan sifat Tuhan adalah untuk meningkatkan ta'abbud, perhambaan diri. Bukan nak jadi makin kufur kan? Makin pula mencabar Tuhan, makin pula petikai sifat Tuhan, makin pula duduk pikir-pikir. Tak betul macam ni kan? Perhatikan kepada nas. Sebab itu ulama kata salaf, mereka mentakwil ayat-ayat sifat dengan makna mentafsirkan makna secara mujmal. Maksudnya mereka tak fokus kepada makna individu sifat kita. Mereka pergi kepada makna keseluruhan. Apa maksud ayat ini hambaan kita? Kan, bila Tuhan maha mendengar, maha melihat, apa cerita tujuannya? Bukan cerita pasal pendengaran-penglihatan Tuhan. Tuhan maha mendengar apa yang kamu cakap, melihat apa yang kamu buat. Mereka sebut selalu gitu kan? Maksud tujuan Tuhan sebut nama dia Sami' Basir tu supaya kita takut ke dia kan? Tahu kata kita ni Tuhan duk perhati senantiasa, untuk kita duduk di makam ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak kan? Bukan bercerita Tuhan mendengar macam mana. Takkan suara kita ni jalan pergi kata hang ni ngabut dah kan? Jadi ngabut lah. Pasal Tuhan bukan kita boleh hidup detail-detail kefiat dia tak boleh kan? Duduk cerita macam mana melihat ni kan terbentuknya image itu mata hang kan? Jadi tak betul lah. Ini masalah dia pun kata kalau Tuhan melihat di sisi Mu'tazilah masalahnya. Jadi masalah pasal ada image itu kan? Tak betul lah. Itu salah. Cara fikir itu salah. Dan Tuhan tak boleh diqiyas dengan makhluk secara qiyas setara ataupun qiyas lebih rendah kan? Qiyas secara utama, maksudnya tidak ada persamaan, just fadilat saja. Jadi itu yang sepatutnya kita fikir. Kan kita kata, tengok lah ni orang, apa kita buat dalam gelap-gelap pun orang nampak CCTV kan? Tuhan lagi nampak kan? Itu baru betul cara fikir tentang Tuhan tu kan? Ni cara fikir tentang Tuhan daripada awal lagi dah salah kan? Jadi kita kena beriman dengan semua ni. Tidak boleh pilih bulu. Sebab tujuan dia adalah untuk meneguhkan keyakinan kita kepada Tuhan. Jadi akidah bukan doktrin. Akidah adalah iman. Dan iman adalah qaulun wa amal. Itu adalah poin yang paling penting dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada soalan? Kita jawab tak baik. Baik. Ada soalan? Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.